Selamat pagi guys. Kembali dalam rancangan Assalam. Real ke ni? Real ke ni? Apa benda ni? Apa yang kita buat ni? Kita tengok. Ada orang lain tak? Siapa je sekarang ni ada? Awak, Iki, Papa, Mama. Nak aku masuk belajar. Guys, tengah jalan-jalan kita jumpa Hyunjin tak? Kembali dalam rancangan Assalam. Real ke ni? Apa situasi sekarang? Kita dah sampai stesen. Mas tak ada. Mas Mama. Mas Mama. Mata sama. Sekarang Mama tengah call Lizette untuk suruh minta dia tolong hantar ke sini. Sebab. Eh? Sebab Disebabkan Siapa nak naik baik? agak jauh ni. Datang sini pun angkat beg tadi pun dah macam. Jadi kita tunggu. dah sampai Gwangju. Video. Kita sekarang dah sampai di stesen kereta api Gwangju. Nak hantar Cik Nana kita belajar Korea. Okay guys, bye-bye. Actually good guys. Cakap. Mungkin kita datang depan tau. Ramai nak jauh lah. Sampai bilik. Ada kipas. Jahit dah tulis. Ada heater. Ada locker. Ada kunci. Kat luar lagi tapi ada orang. Siap lagi lah. Wow, banyaknya barang. Boleh je melawat. Mantap. Mantap bilik. Jalan-jalan campus guys. Are you a vlogger? There is main campus over there. Tak nampak guys. I'm her buddy, Yerin. Mantap lah dia. Laju lah dia ni. Mengah saya. Okey tak okey. 20 minit guys saya cakap tadi. Jalan pergi buat medical check up. Kicap lah ni. Dia relax eh. Tajuk tu. Sekarang jalan pergi hall untuk orientation nanti pula. Ni group buddy saya. I'm retired. Yeah, retired Professor Ceremony. Student tour. Library R3 gang. You think outside as well? Yep. Mak saya borak dengan buddy guys. Oh, too many. Jauh weh. Mampus nak pergi kelas macam ni. I used to live in Duh. Seoul, but too busy and 20 minit, 30 minit lagi kelas dari dom. Aja gila. Keluar semula nak beli sabun tak ada. Jauh. Kita dah beli. Tak ada benda pun dah tu, semua makanan je. Beli tisu je guys. Mau balik. Video ke ni? Hantar Nana ni dah mau balik. Bye-bye Nana. Take care. Take care. Okay, bye Dia nak Nana. balik dah guys. Nana, take care. Bye bye. Take care. Balik dah. Tinggal seorang guys. Betul ke ni? Bye.
Sekarang on the way di dorm pula. Sekarang pukul 4.10, orientation pukul 6. Nak gerak sana mungkin pukul 5 suku. Jauh tempat tu. Member tak jumpa lagi ni. Bear dulu. Jumpa member. Tu pergi orientation. Alright guys, sekarang nak pergi orientation. Dah jumpa dah Kozumozu member. Introduce yourself. 안녕하세요. 제 이름은 아넷입니다. Pandai lah fahamnya. 반갑습니다. Sekarang pukul 5.20 baru gerak. Guys, kita sesat tadi. Penat lah. Tengah tengok map, ada orang adopt kita. Betul. Diorang sama-sama sesat. So diorang bersatu untuk ke orientation. Bersatu kita teguh, cara kita roboh. Guys, macam luar negara. Bestnya. Buat apa ni? Orientation. Alamak, sekejap nak tutup. Tunjuk muka kau. Guys, dia lebarkan muka kita orang, guys. Nasib cantik. Boleh lah. Ada kawan baru guys. Hello. Nama-nama. Nama Muhammad Aziz. Lah penuh-penuh. Tadi tu palsu je, tak bukan nama sebenar. Tak lama lagi nak start dah ni. Hai guys, kita orang pergi dinner sekarang. Ada kawan baru. Nama. Nama saya Trisha. Okay, apa-apa. IG Trisha dia macam ni. Nama siapa? Ashira. Bapak sejuk guys. Sejuk. Asap tak ada ya. Asap tak ada tapi. Okay guys, ni makanan buffet yang dia bagi. Yang boleh makan sayur, udang, sup sayur. Nak buat taste test. Sedap yang ni. Korang kita dah habis makan. Sekarang nak pergi kedai nak cari sabun dengan shampoo. Betul. Kita orang tak mandi, busuk. Saya dah mandi. Tak tahulah Kak Di bawa kita pergi mana. Dah keluar kampus dah guys. Kita ikut je. Ikut je lah. Dah beli barang keperluan. Shampoo, sabun, conditioner, lotion. Guys, masih berjalan lagi ni. Kaki dah literally meletup. Blisters tu dah meletup je dengar bunyi pop tadi. Tapi jalan je lah. Macam dia bawa kita pergi keluar kampus. Nak beli sabun main pasal. Sabun penting. Okay guys, dah masuk bilik. Nak kemas ini dapat dari isinya. Beg tak unpack lagi. Kalau Ellie record 2 hari ni adalah, kalau tak jumpa di next vlog. Assalamualaikum guys. Sekarang ni first day puasa. Sekarang pukul tunjuk aku apa. Sekarang pukul 6 suku. Lagi 15 minit nak buka. Tengok apa kita buka. Maggi and egg. Maggi telur biji. Tengah tunggu panas. Kalau dia tak on Chef. Oh nampak. So itulah aktiviti untuk first day puasa. Tadi siang pergi jalan-jalan tengok dekat mana kelas. Jumpalah dekat je. Saya balik dekat je. Ada shortcut. Yes.
Inilah peserta-peserta orang-orang yang berpuasa. Kecuali dia tak puasa. Tak tahu dah apa yang letak. Ada nasi, Ada sudah Galfo? sambal. Hello. Tak. Dia puasa. Bagi tadi snack je. Yeay, meriah. Dah 10 minit tak mendidih lagi. Selepas dalam 15 minit baru dia mendidih, guys. Ya, betul. Jadi, first time kita tengok orang letak telur dulu, baru letak serbuk. Apa, sama je. Ya ke? Sedap pun, guys. Maggi kari telur. Berbuka. Air kosong pun sedap, guys. Maggi, baru bilis, sambal, nasi, telur, kicap semua ada, guys. Complete set. Aku makan je lah. Aku makan je. Good morning, guys. Hari ni first day kelas. Let's see how it goes. Katanya hari ni mix of rain and snow. Tapi bila tengok balik dia kata rain je. So kita tengoklah kat luar ni macam mana. Setakat ni hujan saja. Tiada snow. Hui, hujan lebat pula hujan. Dah sampai bangunan. Kita jalan dalam 7 minit je. Kita orang bilik 204. Dah sampai kelas. Ada orang tengah bersihkan lagi. Kita dah habis first class. Dah habis first class tu sejam suku je. Okey lah. Lecturer dia Lecturer dia baik. sangat bapak-bapak je. Tapi lawak. Dia suka bercerita. Betul? Okey lah, okey lah. By the way. Dia ada satu word tu tapi bukan So, dia. lepas ni nak pergi Bukan. nak pergi office nak ambil sign daripada host institution. Kat luar masih hujan, tak ada snow. Sejuk gila, guys. Ada. 3 degrees. Ada. Ada tak asap, guys? Ni ada tak? Ada. Cuba buat. Tak tahu. Apa dia? Tengah isi form nak hantar host institution baru lepas print. Sekarang dalam bangunan, apa nama bangunan ni? Office of International Affairs, untuk minta sign confirmation of arrival form. Kita dah dapat. Sekarang tengah tunggu lagi 2 orang sampai. Baru sampai bilik nak berehat. Lepas tu malam ni nak goreng telur berbuka. Situasi nak goreng telur. Sambal asyik. Yeay, telur. Telur kau. Boy. Tak cukup panas. Member first time masak telur. Kat sini. Kita letak garam, guys. Siap telur berminyak. Yang aku try kupang tapi once kat tak ada nak bayar. Oh, ya? Kita kena Sambal bawang. ada Korean kat sini. Silapan, guys. Faculty punya. Tak bawa keluar awal dari fridge. Makan apa je tak tahu, tak boleh korek dah ni. Dapatlah korek sikit.
Kita ada recording. Sekejap, kelas apa yang academic kau tu power class kau je kan? Dia ikut lagu tu? Oh, berat sekali ya. Beras dia kecil gila. Guys, lupa nak buat outro tadi. Sekarang dah kenyang makan. Tinggal nak rehat aja. Tadi kena scam dengan weather forecast. Katanya snow. Mayo. Tak ada. Tipu je. Hujan je lebih. Tapi sejuk lah. Scammer guys. Memang scam. Kalau ada rezeki adalah snow tu. Tapi setakat ni tak ada lah rezeki tu. Itu je lah untuk first day hari ni dekat Chonam National University. Jumpa lain kali. Sabar. Bye. The next day. Buat konsert tu, takkan kat masa. Hi guys, sejuk guys. Kita dekat apa nama tempat ni? Students Square. Tak tahu. Main Square. Main Student. Square Tak. Chonam ni lah. Ada club fair. Macam-macam booth dia buka. Tak biasa dua dengar ada duset. Selalu. So kita nak tengok-tengok apa club apa yang ada kat sini. Sekarang nak ke sini untuk beli buku. Buku bahasa Korea. Kau kena Kita tengok ada beli visa tak? buku apa ni? Ada. Buku teks untuk Korean language, everyday Korean one. Yang ni student book. Ni workbook. Kita orang beli yang ni je. Ni je dah mahal dah. Berapa? 60. 22,000. Dua ni dekat Habis duit 100. What's up guys? Hari ni puasa ke-5. Kita orang nak masak ayam sedang rendam. Ada beli serbuk kunyit. Masalah dia sekarang ni garam tak ada. Nak pinjam dari member tak jawab WhatsApp pula. Tengoklah macam mana nanti. Dah drain air perut ayam dalam bilik je guys. Lagi tak keluar. Tak cukup. Sikitnya. Rasa cukup ke? Tak tahu. I don't know. I don't cook. Tambah lagi. Ri. Letak aja kak. Baik. Okay. Boleh lah tu. Kita dah obtain Maggi cukup rasa. Sekarang pukul berapa? Ajak awal je. 5.4. Okey lah tu. Lagi sejam setengah nak buka guys. Periuk tak dapat lagi. Chef Annette yang tolong buat resepi. Saya ikut je. Sekali fail. Tak nak tanya tangan ni pasal tak banyak sangat ke air tu. Banyak ke? Tak banyak. Macam banyak je. Tak tahu. Oi, sejuknya. Banyak air lah ni weh. Hari ni try masuk bekas ni dalam microwave. Jadi. Boleh makan sambal. Kiri kanan pun ada orang masak. Bau sedap guys. Orang ni masak
telur. Seorang lagi masak sayur benda. Oh, bau sedap. Bau sedap. Kita ni tak lagi masak. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sego. Ui, dia meletup guys. Tengoklah, dua orang tak masak, nak masak. Dasar betul. Alhamdulillah, okey lah, okey. Untuk first try ni boleh lah. Next time kita kena buat kering sikit. Sebab ini dia soupy sikit. Soupy kalau dengan minyak panas memang meletup. Jadi kita dah belajar dari kesilapan. Tenggelam. Wih, sedap guys bau. Oh, ayam goreng kunyit lah. Drumstick besar. Bau memang sedap guys. Mari kita tengok. Macam jadi. Uish, nampak sedap guys. Untuk first try kita, saya bagi ini 5 bintang. Yang ni dia besar sikit, so lambat sikit. Untuk makan, selamat berbuka. Sama-sama. Udah. Tak rasa sangat di sini. Dalam pun. What's up guys? Hari ni hari keberapa puasa? 8 kot. Hari ni ada chef. Saya tukang potong bawang. Tolong potong bawang. Sebab pisaunya tak ada. Ya. Ni chef. Kau nak potong macam ni lagi hancur. Macam hancur. Kita nak masak nasi goreng guys. Cuba nyanyi lagu. Sambal bilis. Satu lagu sekali. Memang makan bawang lah. Kita habis. Dia sampai aku? Pisau. Pisau. Boleh potong lagi. Pisau. Kamu belakang tu. Tak yang itu yang cakap. Aku pun dapat kontak je berapa. Kontak ni tak boleh dapat. Tak boleh lepas tadi tu kan. So ni hasil potong bawang kita. Ya. Pakai gunting je. Pakai je. Sana tengah nak potong sausage. Pakai gunting juga. Owner pisaunya tak balik lagi. So dia macam arts and craft kat sekolah. Pakai gunting. Pakai apa yang ada saja. Tak ada. Sekarang dah pukul 8.10. Kita tak masak lagi guys. Baru nak start masak. Ayo 20 minit. Oh, master chef. Macam mana aku tak stable ni. Oi, chef dah masak. Cut. Chef yang sebenar. Okay guys, ingredient dia sambal bawang, sausage, telur, lagi dalam 20 minit. Oh, dengan kicap. Nah, Nasi. cute. Dah panaskan minyak. Maggi cukup rasa pun ada guys. Real life master chef situation sebab masa dah tak ada. Telur lepas nasi dah gaul pun boleh. Shisha kan buka pisau. Dah panas eh? Kau cakap nak masak apa? Dah wangi. Masukkan tu telur. Bawang guys, sangat wangi. Pecah lagi. Boleh lah. Macam lah dekat ni. Takut. Apa ni pula? Dekat rumah boleh masak sampai ni. Oh. Master chef guys. Masak nasi goreng 10 orang.
Tunggu tangan. Sabar. Tunggu tangan. Kejap, saya tengok goreng. Murah selot. Untuk 6 orang. Berapa ketul boleh korang potong? 4. Woi. Sosis goreng saja. Tarik aku ni gaul dulu. Ni baru berapa letak? Ni baru 2. Baru letak 2. Macam tak muat dah guys. Ya. Kuali kita kecil. Kita nak letak 6 ni. Yang kan cukup besar dah. Letak kicap sambal bawang. Ini nampak macam sosis goreng nasi. Bukan nasi. Tak sebab nasi tak ada lagi sebenarnya. Nasi ada lagi. Campur je. Cubaan untuk campur bagi nasi. Pizza. Ni boleh masak. Tak tahulah. Masukkan tadi. Terlalu kecil benda ni. Kita kena replace gaul. Dah masa lagi. Kita tambah lagi. 2 minit ni. 2 minit lagi. Aku takut api apa. Siap guys. Nasi goreng. Makan dengan bilis. Kena. Sukses ke? Sukses. So, chef dah approve Terima kasih tadi rasa. chef. Terima kasih chef. Bau sedap chef. Selamat berbuka. Kenapa dia? Berbuka bersama. Berbuka bersama. Bu. Dah kenyang. Makan apa lagi? Dah kenyang? Yang Jantung. Okay guys, itu saja untuk hari ini. bye. See you. Like, Bye. share, subscribe. Kita ada video boleh letak dalam Discovery.